kena. Okay guys, selamat pagi ya. Hari ni Abai turun depan Sapura guys. Air memang kurang guys. Abai dah pergi dekat Port Saikap tadi nak line casting. So 2-3 hari ni memang direct hujan. Tengok air macam tertarik guys. Abai tengok keluar sajalah. Tak payah casting dekat situ. Abai keluar. So Abai datang dekat depan Sapura. Balik rumah ambil road lagi satu. Abai beli udang kopek. Turun sini je lah. Sini pun air campur air hujan juga. Laju kan. Tapi try sajalah. Memang planning lain. Planning dah tukar dah. So tak boleh buat apa. Musim hujan sekarang guys. Memang susah nak cari rekod. Nak cari pun nak cari pantai lah. Kalau muara susah sikit air dia. Tapi sini Abai tak tahu lagi. Try sajalah guys. Abai dah bawa 2 rod. Satu untuk casting. Casting pun tengok macam mana sebab air masih teruk lagi. Kita cuba je lah guys. Jom setting dulu. Ok guys, Abai dah setting dah. So Abai pakai mata saiz 12 udang kopek guys. So pot ni memang kita Abai biasa datang pun bawa empuk-empuk sarang. So hari ni tiba-tiba plan. So air hujan kan, tiba-tiba plan tu Abai tak ada choice lah. Empuk-empuk tak dapat, udang kopek je. Try saja guys. Mana tahu ada rezeki. Kena guys. Try saja. Okay, satu rod dah setting dah. Okay guys, lagi satu apa nak pakai casting. So plastik. Jadi Million Fishing guys. Fishing rod. Kita try stok plastik ni. Biasa Abai try warna putih. So hari ni kita try warna hijau pula. Okay, stok plastik guys. Kita try tengok. Mana tahu rezeki ada. Kita cuba. Jom. Okay guys, Abai dah setting dah. So hari tu Abai cuba warna putih Port Saikap kan. Hari ni kita cuba warna hijau pula. Try tengok guys. Ada sini Saikap guys. MG kurang. Saikap Abai pernah dapat lah dulu lah. Lepas tu Abai datang sini, semua Abai try layan jenahak saja pakai empuk-empuk sarang. Apa ni guys, ikan makan pun tak ada. Dah tak lama dah. Kita teruk juga air sini pun. Cuba tak apa, kita cuba lagi sekejap. Kalau tak ada, kita pergi sebelah sana. Sebab sebelah sana dia air dalam sikit. Guys, Abai rasa nak pindah guys dah. Dekat sejam lebih dah. Tersentuk pun. Casting pun tak ada. Air dia teruk sikit kat sini. Kita pindah pergi depan sana tengok mana. Okay guys, kita cuba sini. So sebelah sini memang cuaca okey. Sebelah sana hujan. Memang tak ada rezeki lah hari ni. Tak apa guys, kita try dulu. Kalau hujan dah dekat-dekat, kita kemas lah. Cuba apa yang dapat. Jom. Okay guys, hujan pun dah dekat dah ni. Layan saja.
Sekap. Guys, sekap guys. Jadi SP memang padu lah kan. Sekilo lebih ni. So plastik. Dia jadi juga SP guys, SP. Besar juga. Okay, kita cuba lagi. Ada ni. Kita cuba lagi. Ada dia ni. Rezeki guys. Tadi dia nak ambil, kita makan. Oh. Kuat guys. Angin dah kuat. Angin dah kuat dah. Lepas air pasang tak ada guys. Tadi air dah masa surut tu kena. Lepas mula air pasang, air dah surut dah. Aku tak makan. Kuat angin tadi. Maklum pula naik. Air jadi kotor. Aku rasa dah okey lah, cukup lah. Dapat satu pun dah rezeki dah. Sebab apa takut tadi hujan sebelah sana. Terus sekarang dia naik sebelah sini. Apa takut ni kalau ni naik habis basah confirm. Bottom hari ni tak ada guys. Tak sentuh pun. Tarik sikit pun tak ada. Letak udang tu naik. Hari ni memang air hujan guys. Memang susah kita nak mancing tepi ni. Main moral. So, tak apalah. Tadi dapat cakap pun dah rezeki dah guys. Jom kita ke mana dulu guys. Jom. Takut hujan nanti turun. Habis lah boy. No. Dah naik dah atas. Jom kemas. Okay guys. Video hari sampai sini saja. So Abi nak balik. Abi nak mancing lagi. So cuaca nak hujan lagi guys. Tadi dia situ ditolak pergi sana. Sebelah pangkor. So kalau naik sini Abi takut dia tolak main sini. Basah guys. So tak apalah, kita nak balik. Abi dah kumpau guys. Cuba dekat situ. Memang air memang teruk guys. Dia campur dengan air hujan. Abi tengok macam tadi ikan dah sejam lebih. So Abi pindah ke sini. Bottom hari ni tak ada guys. Bottom tak sentuh langsung. Pakai casting, pakai SP memang kena guys. Sekot tu kena. Lagi sekot tu masa off video dia kena guys. Tapi tak lekat. Kali buat apa lah. Dia tak ada rezeki guys. Yang sekot kena tu
memang saiz padu kan. Memang saiz makan memang padu lah. Ni. Alamak. Okey, sekat kita guys. Ini memang padu guys. Apa kas berapa kali? 5 ke 6 dah kena dah. So, padu saiz. Sekap. Okey, rezeki guys, rezeki. So tadi Abang cuba dekat nak pergi port sekat Kampung Baru. So air dia keruh. So Abang masuk dalam, keluar, tengah fikir mana nak turun ni. So Abang plan dapatlah turun dekat depan Sapura je. Port tanda, kita cari pokok sarang tak dapat. Lepas tu tengok air pun air keruh sebab dah beberapa hari hujan. Banyak tempat banjir guys. Abang fikir macam mana ni. Tapi try sajalah. So pindah ke depan sini batu ni. Abang try bottom tak sentuh langsung. So Abang try main casting. So dapat juga guys. Memang padu lah. So Abang thank you for apa Million Fisherman. Memang padu lah. Memang padu. Okay, jom guys. Kita balik dulu. Kita jumpa next video. Jom balik dulu guys.